Soy Double Five Thai Kitchen. Yang aku datang ni dekat outlet Cyberjaya tau. Mula-mula aku datang sini, aku ingat macam planet, macam pesawat UFO tau bentuk dia. Bulat, cantik. Dia punya kedai dalam ni, decoration dia, dia punya premium dia cantik. Suasana kedai dia, aku boleh cakap lah, cuna, kebersihan, pekerja dia ramah, mesra. Pet Krapau ni, dia dah masuk Malaysian Book of Record. Timid fish with garlic. Macam ni punya portion harga RM48. Syapaleh. Signature Tom Yum Seafood RM38. Oh, Syapaleh masam. Dia steam ikan bak, cantik je bak. Nice. Isi dia kurang manis. Kita boleh tahu ikan ni fresh ke tak fresh. Macam yang berdepan ni, isi ikan ni tak berapa manis. Dia punya colour tom yum dia pekat. Colour tom yum ni memang pekat tau. Dia rasa baik, dia punya bahan tom yum tu komplit tu rasa tu. Tapi aku boleh cakap rasa yang daun serai tu terlalu kuat lah. Macam popiah. Kat dalam ni kau tengok, dia ada tak bahan-bahan kacang panjang. Kalau tak kacang panjang, cili kat dalam ni. Super geng, dessert dia sedap gila. Dessert dia sedap gila.